Selamat datanglah kat sini dekat Fantasia Food Fest. Kita orang dekat sini. Ni apa ni, Dek? Ni strawberry Dubai Chewy. Yang ni kita letak Dubai Chewy pistachio. Oh, yang chewy coklat tu Yeah. Okay bang, ini pistachio miso antara yang best seller dalam bus lah miso. Wah, Kak, ni cheese tart puncak yang viral tu kan? Oh, mantap. Macam ni satu box berapa ringgit ni, Kak? Satu box ni 6 pieces RM18. RM18. Oh, boleh pilih macam-macam flavor Ya, betul. Mantap. Okay, ini best selling kita punya sea salt walnut soft cookies. Oh. Yang ini. Yang lagi satu flavor apa bang yang best seller? Red velvet cream cheese. Oh, ni dua-dua soft cookies Ya, betul. Dalam ada filling. Oh, ni tahu crispy bang Ni tahu crispy. Ni seasoning apa ni bang? Seasoning dia spicy. Okay, ini tanghulu original. Tanghulu original bang Dari China meh. Lama. Meleleh-leleh bang Alright. Ini best seller kita. Dia ada 3 topping. Ada 3 jenis topping kan? Ya, Topping apa ni Kak? dia ada cheese, Korea dan mayonis. Wah, ni apa ni bang? Ini topoki bang. Tteokbokki Topoki. Oh, ni soffle pancake dia guys. Macam ni satu portion berapa bang? Satu portion RM20 dapat 2 pieces bang. Ni King of Moist guys. Cake Moist paling legend daripada Melaka sampai Johor semua dia ada guys. Cake mouse kita gang, boleh rasa dulu Ramai bang, yang ni kita best seller kita ada cheese besar. Kita ada cheese kecil. Okey. Di sini paling best sini bang, kita ada pulut ayam. Pulut ayam Pulut ayam bang. Ada lepas juga tu, bang? sandwich. Ni sandwich ini best juga bang. Okey. Sama kita bang paling suka budak-budak, mak-mak paling suka bang ni. Ketam. Sepik ketam. Oh, ni dia Nutella. Dia campur white coklat. Boleh campur bang? Boleh campur, Boleh. bang. Wah Kak, ni apa ni Kak? Satabol lah. Satabol Macam mana satabol tu? Satabol tu ikan dalam. Oh, ikan. Pakai sos hijau. Sos hijau ni sos buat sendiri lah. Iya. Sampai samrul bang. Oh, ni es pisang hijau yang viral tu bang Oh, lepas tu? Susu cair marigold. Kat sini juga ada Patisserie Borneo punya booth pun ada. Korang nak dapat minyak angin, minyak urut, semua ada guys. Okay guys, so jangan lupa datang ke Fantasia Food Fest daripada 5 sampai 9 Ogos dekat Nagoya Textile Segamat. Pukul 11 pagi sampai 12 malam. Ada macam-macam vendor yang best-best, vendor-vendor yang gempak-gempak, and artis-artis pun punya persembahan yang best pun ada guys. So jangan lupa datang Fantasia Food Festival Segamat.